Speaker, sebagai tanda kasih dan penghargaan kepada penjawat-penjawat awam dan selari dengan semangat whole of nation approach yang Johor terapkan. Kerajaan negeri ingin menzahirkan penghargaan kepada 140,185 penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di negeri Johor melalui insentif khas untuk penjawat-penjawat awam persekutuan. Setiap penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di negeri ini akan menerima bantuan sebanyak RM500 seorang dengan peruntukan berjumlah 70.1 juta. Ini adalah kali pertama dalam sejarah di mana Kerajaan Negeri Johor mengumumkan insentif khas untuk penjawat-penjawat awam persekutuan.